Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memperkenalkan skim Visa Express Kad Emas yang menawarkan laluan pantas keimigresen dan kewarganegaraan Amerika Syarikat kepada warga asing dengan kos sekurang-kurangnya RM41 juta. Skim ini menyasarkan profesional bertaraf tinggi yang dianggap mampu memberi manfaat ekonomi kepada negara. Selain bayaran individu, syarikat yang mahu menaja pekerja melalui skim sama perlu membayar RM8.2 juta beserta yuran tambahan bagi setiap pekerja. Amerika Syarikat turut merancang untuk melancarkan kad platinum dengan kelebihan cukai khas pada harga RM20.5 juta. Pemohon juga perlu membayar yuran pemprosesan tidak dikembalikan sebanyak RM62,000 sebelum permohonan disemak. Skim ini dilihat sebagai usaha Trump menarik pelabur dan bakat bernilai tinggi ke Amerika Syarikat.